ada orang duk tuduh kata dakwah kita ni adalah dakwah yang bawa agama baru. Dakwah kita ni adalah dakwah yang bawa agama baru. Agama tak kena mengena dengan Islam. Mari daripada orang hak mengaji tak sampai pangkat lah. Hak ada di tanning kita ni. Duk pergi jajah kot Malaysia, jajah kot Singapura. Dia rata-rata orang aling daripada petani. Nisbah bagi orang aling, orang petani rasa malu juga nah, kecek lagu tu. Maka ya rakyat kata dakwah as-salafiyah ataupun dakwah kita duk jalan ni, dakwah sunniyah ni adalah dakwah yang tak kena mengena pun dengan Islam. Sikit pun tak kena mengena. Bawa dinun jadid. Agama yang baru. Sesaknya Salafi, sesaknya Wahabi. Sebab apa boleh hamba kata sesak? Hamba kata hamba guna ayat baru, hamba guna ayat hak berat sikit, tak pernah diguna oleh siapa-siapa pun. Hamba reka ayat ni, hamba buat sendiri ayat ni. Biar dia kata berat terlajak pun, tapi berasa pun tak salah. Hamba pilih ayat. Salahnya Wahabi, salahnya Salafi kerana mereka ini bawa agama baru. Tu hamba kata itu. Nak we demo faham mudah. Tidak payah duk kotor kau ni payah. Pakai tes itu lalu untuk orang kampung mudah faham. Puak ni nya bawa agama baru, bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama hak Quran, bukan agama hak hadis dak. Buat agama baru betul. Faham tak? Kalau dia nak turut-turut agama baru. Maka kita nak jawab kata dak. Agama hak kita dok bawa itu ajaran hak kita dok bawa ni hak dituduh ni lah deh. Makna kata bukan hak baru dak. Hak asal dah lah. Yang digelarkan dengan dakwah Wahabiyah berapa nama tu lah. Itu dia. Ni kita nak waktu bi alasan. Kita nak kecek ni, kita nak kecek dengan alasan. Kita tak se kecek dengan apa yang kata rasa emosi saja gitu, tak se. Kalau nak kecek pesen kata mari perasa tak nak kecek Kita nak kecek dengan apa? Dengan alasan. Baik. Kita yakin kata orang hak kecek tu tak boleh nak sama dengan orang hak kita nak tubik alasan ni. Sama ada umur, mengalami dalam mengaji, mengajar, ilmu pengetahuan, nak adu tak boleh dengan hak kita nak tubik alasan ni. Cuma nak tengok kepada orang awam tadi itu, nak tahu kata apalah kita dah pergi pakar benda hak tak terpakar. Pergi pakar benda hak tak terpakar. Sesuai kita? Tak sesuai. Nampak tu tak? Dia bercakap lepas tak boleh masalah agama lah ni. Kena bercakap kena ada bukti. Ni kitab apa ni? Tengoklah deh. Nah, waktu baik mai. Ni kitab apa? Dengar ni. Ayuah. Dengar dulu. Nak baca we tengok sikit ya. Ia kata nak buat belok sikit. Tu belok. Tu betul tu deh. Tak apalah. Ambil. Besar sikit. Besar sikit. Ayuah sikit dah. Ia kata Jumhuriyah Masr Al-Arabi Wizaratul Awqaf Al-Majlisul A'la Lisyu'un Al-Islamiyah. Mana kitab ni termasuk daripada kitab yang diakukan sebab Wizaratul Awqaf. Kerasuan apa sahaja kita? Sasanat Sombat. Sakut paut dengan hukum agama lah. Wizaratul Awqaf ni duduk sini. Majlis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah. Bukan buziah dak lah. Nampak tu tak? Silsilah Mawsu'at Al-Islamiyah Al-Mutakhassisah. Mutakhassis. Yang ke-6. Mawsu'ah Al-Firaq wal-Madhahib fil Alam Al-Islami. Ini orang panggil kata satu kitab nak kecek tentang mazhab-mazhab dan firaq-firaq di dalam alam Islam. Cetakkan ke berapa ni? Tengok bawah tu. Bawah sikit. Cetakkan ke berapa? Turun sikit. Nak nampak. Kecil sikit tak apa.
Sikit. Ayuh, padah, yakfi. Cetak ke yang ketiga, Isyraf at-Taqdim Ustaz Dr. Mahmud Hamdi tu kan? Tu. Wazir Al-Awqaf. Hak dululah. Qahirah ni pada tahun berapa? 1432. Bersama 2011. Tengok sendiri dah situ nah. Maka orang hak waktu baik kitab ning pia kata ulama hak aku ilmu ni. Ni. Hak aku ni dia dia. Iaitu Hay'atut Tahrir Al-Mawsu'ah ni satu Ustaz Dr. Hasan Syafi'i. Hasan Syafi'i ni orang alim Masri besar lah, ulama Azhar sekarang. Nampak tu tak? Batu kemudian Abdul Hamid Madkur. Abdul Hamid Madkur ni orang alim besar. Bakar Madkur ni orang alim besar di Mesir. Amba ngaji dengan saudara dia tu ilmu lughah Arabiah di dalam Ruwaq Al-Azhari masa dulu tu. Kemudian Syekh Abdul Rahman Salim. Nampak tu tak? Syekh Abdul Rahman Salim. Hak aku kan surat ni. Ni hak aku kan kitab hak kita nak waktu baik ni. Maka sebenarnya kita tak kena waktu baik mengenai lagu ning. Kalaulah tidak ada masalah, tidak ada buku tu buku ning, nampak tak? Tapi nampak lah ni banyak orang motong lah nak kecek bab agama. Orang jual telur nak kecek. Duk kata air nak jadi buih. Orang ada camping tadi itu tak ada semasa. Tak ada nak kira dah. Hak ni pakai duk riba juga nak naik. Nampak tu tak? Jadi hak tulah tu ialah ada mari dusta rakyat kata dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni wajib kena cukup kepala walaupun orang perempuan. Hak tu. Hak suruh menikah tu tak boleh menikah tupai dengan ikan kembung tu. Tu orang hak bijak sekali dalam masalah wak misal letan ni tak ada dah lah. Nampak tu tak? Bijak sampai kat tak tahulah lagu mana keadaan kita kira ambil lah nah. Jadi nak rakyat kata ilmu seorang hak rakyat kata kena cukup kepala orang perempuan tu dengan Hasan Syafi'i ni dah lawa tak? Dah lawa tak? Ataupun dengan Abdul Hamid Madkur ni dah lawa tak? Ni Wizaratul Awqaf bukan kitab sesak ni, kitab Azhar aku ni ulama yadah. Ya kita kena tengok lagu ni bukan lagi tengok hak pasal tu. Hak pasal tu panggil orang panggil kecek ikut se. Ngaji Mesir klik ikut se. Tak ada ikut dak. Hak pasal kata pentafsiran hak molek tu tak ada ikut. Ikut hak ikut se. Nampak tu tak? Kita dak tengok banyak-banyak perkataan dia ni tubik daripada perasaan galik ke. Mari daripada mana? Mari daripada perasaan. Emosi dia betul lalu dah. Ada Wahabi pekat, ada Wahabi cahil. Istilah ialah kau tu. Apa? Istilah biasanya kata cidik kelajak. Panggil cidik putus metah. Tu dia. Tak ada arah lah. Tak apalah. Maka kita nak tengok apa yang masyayikh kita kata ni. Ni Azhar asli ni. Bukan Azhar main-main dak lah. Walaupun hak duk menari kat mana-mana apa tengok. Ni. Tengok deh. Tu yang nak royak. Hak demo duk dubuh Wahabi, Wahbab ke apa, Wahkuah ke apa ikutlah. Al-Wahabiyah. Ning hak diakui, hak sakni lah, ulama sakni tu lah. Tulis mari ni. Ia katakan da'watun islahiyatun diniyatun salafiyatun. Satu dakwah untuk memperbaikikan pesing beragama yang nak kembali kepada salaf. Dakwah islahiyah diniyah salafiyah. Orang kulit padi tu duk ayat kata salafiyah ni agama baru. Ni tengok dalam mausu'ah kata dah ngaji Mesir dah tu hamba tak kena hajar. Lama kata hajar orang tua pula. Nampak tu tak? Lama ayat kata bukan demo seorang mengaji. Kau tu pula. Belum daripada nak uwi orang tak sekretik apa-apa cuba hajarlah kata kita tu. Tok guru kita kita nak puja akak langit ketujuh tu. Where Tuhan istiwa di atas arah kita ambil tok guru kita istiwa di atas arah. Nampak tu tak? Tuhan nak puja sangat tu, hajar ratik. Hajar ratik. We tengok kitab Mu'tabar ratik. Tak tu malu kok orang. Ni pandai makan martabak.
Nampak tu lah, makan martabak, makan nekbak, kecek kursi. Alai lagu tu. Bacalah kitab kata da'watun islahiyah. Apa makna islah? Islah ni makna membaikikan benda hak teruk, hak punah. Ni Azhar dah tak tulislah ni. Nampak lagi? Dakwah islahiyah diniyah hak pasal agama dah, bukannya tak beragama. Salafiyah hak pasal dulu. Nahadha biha Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Bangkitkan ini dakwah ni oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak tu, nak ayat banyak tu ya. Ayat banyak takut kemur perut pula. Ayat sikit ya. Jadi nak ayat dakwatun islahiyah diniyah salafiyah na'adha biha Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Lepas tu Wahabiyah orang duk dakwa, duk kata tu mazhab baru ke, agama baru ke, balas mana? Tengok bawah tu sikit. Ia kata dengan molek, wal haqqu anna ad-da'watal wahhabiyah laysat mazhaban jadidan fil Islam. Sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, orang panggil dakwah Wahabi ni, hak orang duk kata tu lah, bukan mazhab baru dalam Islam dah. Bukan mazhab baru dalam Islam. Ata bihi Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, yang bawa datang dengan itu dakwah orang duk royak tu, kata dakwah ni dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa huwa lam yad'u dzalika la huwa wala ahadun min atba'ihi. Dia tak ada mengajak kepada dimakan itu mazhab baru tu. Tidak dia dan tidak seorang pun daripada pengikut dia. Balhum yu'akkiduna annaha da'watun salafiyah tada'u ilal audati ilal kitabi was sunnah. Bahkan dia tadi itu dakwah salafiyah mengajak manusia kepada kembali kepada Allah Ta'ala dan as-sunnah. Kepada Quran, kepada hadis. Wa tasiru ala khati ahli sunnati wal jamaah. Jalan di atas jalan ni ahli sunnati wal jamaah. Azhaku. Pak kitab ni cetak majlis al-a'la dah ni, bukan hak plesu. Pak kita nak kata aku anak, ai puak ni tak ada mazhab. Nanti tengok. Tak ada mazhab. Dengar. Sini sikit. Ada muka 700 ni. Tengok sini sikit. Dia kata wa ammal fil furu' fal wahabiyun ya'tamidun madhhab al-imam Ahmad ibn Hanbal fi ghalibil ahwal. Orang hadis nisbah kata Wahabi ni orang yang berjejak di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka nak ayat kepada umat al-Islam kata benda ni adalah bukan benda barulah. Adalah benda yang kena ada mazhab dalam fiqh. Dan akidah dia tadi itu katanya mazhabuna fil usul mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Mazhab kita pada masalah usul i'tiqad mazhab ahli sunnati wal jamaah. Amanah ayat banyak tu, tak saya ayat banyak. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.